Oh my god. Oh, not bad juga minyak ni. Ni return customer kita ni. Rumah dia tak ada pagar. Sampai kita tingkat rumah dia tau. Okay guys, hari ni kita nak main servis Volkswagen Tiguan 1.4 engine dia tau. Kalau korang tengok bos hari ni datang. Dia nak check kita orang buat servis hari ni. Tu dia. Nanti recon. Kita ambil barang dulu. Buka filter. Extension 19. Kita drain minyak dulu. Orang cakap VW ni kan, dia manja sikit lah. Sebenarnya tak. Untuk VW ni korang kena jaga 3 benda. Mechatronic, transmission dengan dia punya leaking lah. Kalau korang nampak leaking ada bocor, ada titik-titik ke dekat sini ada apa-apa kan. First korang kena tukar terus gasket atau sealer. Satu lagi untuk display korang kena jaga minyak dengan service on time. Tapi untuk mechatronic pula dia gantung pada orang lah. Ada orang kena, ada orang tak kena. Oh tengok ni minyak hitam kan. Oh my god. Oh, not bad juga minyak ni. Okay guys, satu lagi punca leaking ialah washer tak tukar. Nampak leaking kat bahagian drain plug ni kan, korang terus tukar washer. Jangan nak delay-delay. Okay guys, settle je drain. Dah boleh letak balik drain plug. Sekarang dah boleh buat oil filter pula. Okay guys, next kita nak buka oil filter. Oil filter dia dekat belah sini. Make sure bakul kat bawah ni. Nanti dia akan keluar dekat seal dia dulu tau, bukan dekat depan. So bila dah lulus, kita buka dengan tangan. Tapi be careful lah. Nampak ni kopi O. So bukan, takut nanti dia meletup. Nanti kan sepah lantai korang. Alright, settle. Kita nak ambil oil filter pula. Alright, Volkswagen. Okay guys, kalau Toyota kan, dia tak payah letak grease tau dekat dia punya O-ring. Tapi untuk Volkswagen, dia memang kau kena letak dia punya grease kat ni lah. Tak minyak sikit. Tak perlu banyak-banyak. Settle je salut. Pasang guna tangan dulu. Dan kita ketatkan sikit guna oil filter punya tool. Alright, settle. Belak-belak sikit. Sekarang kita isi minyak. Settle kat bawah, kita boleh masukkan minyak baru. Okay, untuk Tiguan ni dia akan pakai 5W40 lah. Dalam 4 liter lebih macam tu. Masukkan, kita pakai corong lah. Tapi tepi-tepi ni nampak tak ada kain. Sebab takut nanti tu tumpah. So slowly kita masukkan. Nampak tu, fresh. Alright guys, settle. Alright guys, so settle. Hari ni kita servis VW Tiguan. So korang kalau ada Volkswagen Tiguan ke Volkswagen apa-apa nak buat kat rumah, servis kat rumah, servis kat pejabat ke, boleh Roger hijau tu. Okay guys.